Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-14 ini. Okey, di dalam video aku yang ke-14 ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara apa yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ini. Okey, kita teruskan saja. Okey, perkara ke-14 ialah kamu kena membina hubungan kamu dengan penonton. Apa yang kamu perlu lakukan sekarang ialah untuk membina hubungan penonton kamu supaya menjadi lebih rapat lagi ialah yang pertama, kamu kena rajin-rajin membalas komen penonton kamu di dalam video kamu. Yang kedua, kamu kena rajin juga menjawab soalan-soalan ataupun pertanyaan-pertanyaan penonton kamu di dalam video kamu. Dan yang ketiga ialah kamu kena boleh juga meminta cadangan topik daripada penonton kamu. Mana tahu penonton kamu nak kamu buat topik-topik yang lain pula. Tetapi pastikan topik-topik itu topik yang berkaitan dengan niche kamu. Ini untuk memudahkan kamu mencari maklumat dan berkongsikan kepada penonton kamu. Yang keempat, kamu boleh juga mengadakan sesi soal jawab bersama penonton kamu. Ini adalah apa? Ini adalah untuk tujuannya supaya penonton kamu lebih memahami bagaimana cara mereka mengatasi masalah mereka. Okey, secara lebih jelas. Dan yang keempat, kamu boleh menghargai penonton-penonton kamu yang setia. Biasalah kan dekat YouTube ni memang kita akan dapat penonton-penonton setia bila kita dah dapat memberi banyak manfaat dan dapat membantu menyelesaikan masalah mereka. InsyaAllah penonton setia kamu akan hadir satu masa. Okey. Jadi apa yang penting sekarang ini kamu kena tahu satu perkara. Komuniti yang kuat lebih menilai daripada jumlah subscriber yang besar tetapi tidak aktif. Nampak tak? Sekarang ni apa yang perlu kamu usahakan? Kamu carilah penonton-penonton yang setia dengan cara kamu buat konten-konten yang memang memberi manfaat untuk membantu menyelesaikan masalah penonton-penonton kamu. Macam tu. Okey, kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu menyelesaikan masalah kamu, jangan lupa subscribe dan follow aku. Dan yang paling penting, kamu share video aku ni supaya ramai lagi kawan-kawan kita yang kat luar tu mendapat manfaat dari video aku ini. Okey, kalau kamu nak info lebih lanjut lagi, jangan lupa jumpa aku di video aku yang ke-15. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye-bye.